dapat jemputan ke majlis malam anugerah. Tapi dia nak pakai baju macam mana nanti? Gaya tudung pula, gaya macam mana ni? Jangan risau. Apa kata kalau kita pergi jumpa dengan dan juga salam sejahtera. Anda bertemu kembali bersama dengan saya Tias Al-Khalid dalam rancangan Glamista. Baiklah, setiap minggu kita mempunyai pelbagai topik yang menarik menanti anda, di mana kita ada 3 segmen, iaitu Glam Gaya, Ilham dan juga Cara Saya, di mana ketiga segmen ini kita membincangkan tentang topik fashion muslimah. Jadi kita tak nak buang masa, jom kita ke segmen yang pertama, iaitu Glam Gaya, untuk mengupas tentang fashion ke majlis. Alhamdulillah. Tias? Alhamdulillah sihat. Baiklah, sebenarnya Tias datang ada hajat. Apakah hajat ke Tias? Tias nak tanya tentang baju ke majlis. Baju ke majlis? Boleh? Jom kita masuk ke dalam sana. Jom. Untuk segmen Glam Gaya pada kali ini, kita bersama dengan Puan Rina Bahab. Jadi Puan Rina mungkin boleh terangkan kepada penonton Glamista, apakah itu fashion ke majlis? Kita ada 2 jenis majlis lah ya. Sama ada majlis formal ataupun tidak formal. Baiklah, bagaimana pula dengan ciri-ciri fashion ke majlis ni? Ciri-ciri pemakaian formal adalah lebih kemas. Untuk wanita, mereka boleh mengenakan pemakaian dress yang elegan, tapi tidak terlalu banyak sangat bling-bling dia. Tapi bila ke majlis yang tidak formal seperti kenduri kahwin, ya, terpulang kepada si pemakai macam mana penggayaan mereka. Bagaimana pula dengan fabric ataupun material kain tu? Kita kena tengok jenis bentuk badan seseorang tu. Jika orang tu berbentuk badan fair contohnya, ya, jadi dari pinggang ke bawah dia tidak boleh menggunakan fabric yang agak keras. Contoh broket, ya, broket hanya untuk mereka yang berbentuk badan straight cut. Adakah warna memainkan peran yang penting untuk fashion ke majlis ni? Ya, sangat penting. Jika hadir di majlis-majlis formal, ya Tias, kita tidak boleh mengenakan warna-warna yang terlalu terang. Okey, contoh warna-warna merah, ya, yang boleh menyakitkan mata. Majlis formal lebih kepada warna-warna yang lebih profesional. Contoh warna hitam, ya. Dan sebenarnya banyak lagi yang nak tanya ni. Boleh Puan Rina tunjukkan kepada kami semua bagaimana fashion untuk ke majlis? Boleh Tias, jom. Gaya pemakaian patung yang berbaju biru ni dia lebih sesuai dengan wanita badan yang berbentuk pear shape, kerana orang yang pear shape bentuk badannya daripada pinggang ke atas lebih mengecil dan bentuk pinggang ke pinggul sedikit lebar, ya. Pemakaian sedikit beads ni bersesuaiannya lah, ya, sebab tidak keterlaluan. Baiklah, kalau fashion seperti ini kita boleh pergi ke majlis mana? Okey, fashion macam ni saya lebih sarankan ke majlis-majlis formal pun boleh ataupun majlis-majlis yang tidak formal. Okey, patung ni dia lebih kepada majlis kenduri lah Tias, ya. Sebab pemakaian ni di sebelah bawah ni, ya, kita nampak dia terlalu menonjol, ya. Okey, jadi pemakaian ni sesuai untuk orang seperti Tias. Kenapa? Bentuk badan? Ya, daripada segi bentuk badan yang Rina nampak sesuai, kerana dia akan menampakkan yang Tias secara ilusinya tinggi. Kan? Daripada segi materialnya, yang ni dia agak lembut, cuma dia terlalu banyak embroidery-nya di sini. Sebab tu kalau terlalu banyak embroidery di bahagian perut, saya tidak galakkan orang yang berbentuk oval memakai, kerana dia akan menonjol di bahagian perut. Baiklah, ya. Untuk padanan tudung dan juga baju ni, bagaimana pula? Sebab bila kita dah pakai kain atau jenis fabric atau corak-corak yang berlebihan, saya sarankan menggunakan tudung yang agak simple. Kalau nak letak sedikit manik-manik boleh lah, tapi very minimal. Fashion ni adalah pemakaian fashion
fashion baju kurung moden. Pemakaian kurung moden ni sesuai untuk ke majlis formal ya, sebab dia lebih simple. Walau kita nampak dekat sini ada manik-manik, ada bling-bling kat sini, boleh juga dikenakan untuk majlis-majlis tidak formal. Coraknya bersesuaian dengan terutama orang yang tinggi ya. So 5 orang yang ketinggian 5 kaki 2 sangat sesuai. Patung yang terakhir ni dia memakai dress ya, cuma di atasnya ada banyak embroidery dan sedikit ropol-ropol. Okey, bentuk badannya Tias lebih sesuai untuk mereka yang berbadan atau berbentuk straight cut. So di bahagian pinggangnya agak minimum dan juga sesuai untuk orang yang berbadan shape. Jadi daripada segi material lah bagaimana? Ini adalah material yang lembut, di mana bila kita mengenakan jenis fabric ini, kain akan jatuh dan badan kita akan nampak sedikit terletak dan kurus. Jadi kalau fashion seperti ini, majlis apa yang boleh kita pergi? Selalunya lah ya, mereka akan pergi ke majlis-majlis makan malam corporate contohnya, jika mereka diberi tema glamour or glamorous. Ini sangat sesuai. Kebetulan sebut tentang tema ni kan, Tias dapat satu jemputan ke majlis malam anugerah. Jadi Tias tak tahu nak pakai baju apa. Boleh tak Puan Rina tunjukkan apa yang sesuai untuk Tias? Boleh sangat Tias. Jom kita tengok apa yang sesuai. Ini adalah satu design di mana Rina pilih untuk khas untuk Tias. Cantiknya. Warna kuning. Kenapa Puan Rina pilih warna ini dan juga rekaan seperti ini? Supaya Tias nampak lebih menyerlah nanti di majlis tu. Benar, untuk tudung juga. Okey, jom kita tengok tudung ya. Tudung yang sangat sesuai dengan tu dia senada. Jadi Tias tak nak tunggu lagi, nak tukar baju dulu, boleh? Okey, boleh jom. Yeay, Tias dah jumpa dah baju untuk ke majlis malam anugerah. Jadi kita berehat sebentar, kita akan kembali lagi selepas ni di Iklan Besar.